Siapa sangka dengan satu adunan kita dah boleh dapat 6 jenis kuih yang berbeza. Mula-mula kacau 2 ketul butter dengan gula sampai sebati. Lepas tu masukkan juga kuning telur dan bahan-bahan kering. Jangan risau, semua sukatan akan dah letak dekat caption. Bila dah siap uli tu, kita bahagikan adunan kepada 6 bahagian. 3 bahagian kita buat plain dan 3 lagi kita campurkan dengan keju, nestum dan serbuk koko. Untuk adunan pertama yang berkeju ni, kita bulat-bulatkan dan masukkan ke dalam palm sugar. Golek-golekkan dia dan susun atas baking tray. Untuk adunan kedua ni pula, kita celupkan dalam putih telur dan golekkan atas keju. Dan untuk adunan yang kita mix dengan nestum, kita golekkan atas nestum. Kemudian untuk adunan seterusnya, kita masukkan badam di tengah-tengah. Adunan yang kita campur dengan serbuk koko tadi, kita gelekkan dia dan tekak. Dan untuk adunan terakhir yang plain, kita buatkan bentuk bulan sabit. Lepas dah siap tu, bakar pada suhu 160 darjah selama 25 minit. Dan dah siap kuih-kuih kita. Bolehlah kita mula menghias satu persatu. Untuk kuih yang kena celup coklat semua ni, kita kena pastikan dia sejuk dulu sebelum kita hiaskan. Dan untuk kuih yang kena letak topping, kita kena masukkan balik dalam oven selama 5 minit supaya topping dia mengeras. Dan jadilah satu adunan 6 jenis kuih kita. Seriously, sedap sangat-sangat. Korang wajib cuba. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.